استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم لا إله إلا الله ولا شريك له ولا حول ولا قوة إلا بالله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Baca doa pagi, doa sunnah. Allahumma, sahabat-sahabat boleh ikut insya-Allah. Allahumma bika asbahna wa bika amsayna wa bika nahya wa bika namutu wa ilaikan nusyur. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. A'udzu bikalimatillah التامات من شر ما خلق. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا. وصدق رسول النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين. Alhamdulillah, sahabat-sahabat yang dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala, apa khabar semua? Selamat pagi. Semoga Allah Subhanahu wa taala jadikan kebahagiaan bilik tuan-tuan dan puan-puan, sahabat-sahabat semua. Jadi insya-Allah berpagi-pagi kita dalam iman, kita bersyukur pada Allah. Bangun pagi kita dapat sebut nama Allah, dan bangun pagi kita dapat letakkan sujud kita, dapat letakkan dahi kita di tempat sujud, tanda kita hamba Dia. Alhamdulillah, tahniah dan syabas kepada orang lelaki yang dapat solat berjemaah di masjid di surau. Yang terlalu sibuk, yang tak berkesempatan, semoga Allah Taala permudahkan urusan pada masa akan datang. Kalau kerana nak buat persiapan, nak pergi kerja dan sebagainya tak sempat, kita bangun awal, pakai pakaian kerja siap-siap, pergi solat dengan pakaian kerja kita. InsyaAllah, sesiapa yang memulakan pekerjaannya, nak pergi tempat kerja, dia bermula langkahnya dari masjid ke tempat kerja, maka hidupnya akan lebih berseri dan akan datang ketenangan dan rezeki yang tak disangka-sangka, insya-Allah. Jadi sahabat-sahabat semua, selamat datang ke majlis kuliah subuh-subuh KSS siri 12. KSS siri 12, kuliah subuh-subuh. Ini hashtag kita, kuliah subuh-subuh, menggunakan kitab Ar-Rufayyiq Lis-Sa'imin, teman bagi orang-orang yang berpuasa. InsyaAllah pada hari ini, pada pagi ini, kita akan bincang tentang kejuruteraan bunyi. InsyaAllah, suara dengar tak kawan-kawan, sahabat-sahabat saya yang mulia? Suara dengar tak? Audio okey tak? Baik, insya-Allah. Sambil lalu, terima kasih Kak Salasiah. Okey, sahabat-sahabat yang lalu, yang singgah sekejap, boleh share-sharekan insya-Allah sebelum tinggalkan saya bersama umat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sharekan. Alhamdulillah, terima kasih Tuan Zahar. Sharekan insya-Allah sebelum tuan-tuan berpindah ke tempat lain, ataupun tuan-tuan lalu-lalu singgah-singgah ni, doakan kejayaan majlis kami insya-Allah. Dan semoga umat dapat menikmati ilmu seawal pagi insya-Allah. Semoga orang yang share, Allah Subhanahu Wa Taala bagi keberkatan sebanyak-banyak kepada dia hari ini, dan dunia sharekan rezeki yang mudah dan berkat kepada dia insya-Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi pagi ni kita akan bincang, saya tak tunggu lagi sebab nanti kita masa kita terhad 10.40 kita akan berhenti, 10.45 paling lewat kita akan berhenti insya-Allah. Selamat datang semua sahabat-sahabat, semoga sihat afiat hari ini insya-Allah. Semoga rezeki datang bergolek-golek insya-Allah. Rezeki ni bila kata tak disangka-sangka tu, dia bukanlah kata rezeki tu bangun tidur ada duit bawah bantal, tak. Rezeki ni macam-macam tuan-tuan, sahabat-sahabat. Rezeki ni
Anak-anak yang soleh tu rezeki, dapat jiran yang baik tu rezeki, kesihatan tu rezeki, harta tu insya-Allah, harta yang halal tu rezeki, harta yang mudah tu rezeki. Keputusan yang baik dalam kehidupan, ujian yang kita hadapi, ujian dan kita lulus, itu juga rezeki. Ibu bapa yang masih ada tu pun rezeki, banyak rezeki. Berada di jalan raya, tempur, tengok hijau je semua traffic light, itu pun rezeki. Kalau semua merah aja itu pun rezeki, sebab kita diberi peluang ucap hasbiyallah wa ni'mal wakil, la haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Ramadan Karim. Terima kasih Tuan Hazim Kacamata. InsyaAllah. Dalam kereta Allah, ini yang nak dengar ni, ini yang saya nak dengar ni. Ini yang saya dah berjaya dah, alhamdulillah. Kalau ada orang dengar dalam kereta ni daripada awal Ramadan, saya sebut sampai pergi kerja boleh dengar dalam kereta. Cik Salasiah nak datang tadarus kot. Terima kasih lah. Saya suka. Dah berjalan jadi bicara radio, maksudnya di mana saja pun kita boleh tuntut ilmu. Tahniah Cik Salasiah. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Pagi ni kita akan bincang satu topik dalam kitab Rufaiq Lis-Shaimin ini. Tuan-tuan, dalam kitab Rufaiq Lis-Shaimin ini khusus untuk puasa dan tasawuf puasa. Saya ada masukkan dua bab yang panjang. Pertama kita dah bahas malam tentang solat berjemaah. Kerana solat berjemaah ni dah satu gejala yang meninggalkan solat jemaah telah jadi gejala yang umum. Boleh dikata telah menjadi pandemik. Telah menjadi pandemik bagi umat ini, orang meninggalkan solat berjemaah. Tinggalkan solat berjemaah adalah satu penyakit. Orang yang dengar azan tapi solat di rumah tanpa uzur, maka sesungguhnya solatnya diterima, insya-Allah cukup syarat diterima solatnya, tetapi tidak ada pahala. Tuan-tuan dan puan-puan, kita boleh rujuk pada syarah hadis Nabi dan juga syarah-syarahnya memang menyatakan solat orang yang solat di rumah tanpa uzur dengar azan, maka solatnya sah, solatnya, tetapi tidak mendapat darjat yang dikata 27 darjat, 25 darjat. Alangkah ruginya kita dunia yang sementara. Begitu juga yang kedua, bab yang kedua kita masuk tentang muzik. 4 muka surat tentang muzik saja. 3 helai ataupun 2 helai setengah macam itulah. Tentang muzik, sebab ini juga terjadi pandemik dan banyak kesalahfahaman berlaku sehingga kita tertipu daya dengan muzik. Sehingga ada orang melabelkan muzik Islamik. Hati-hati. Baik. Di zaman Nabi SAW terdapat nyanyian berbentuk syair atau qasidah yang direntak bersama rebana atau duf, gendang atau bunyi ketukan dan lagaan alatan seperti menggunakan pedang, tombak atau perisai. Hal ini mudah ditemui di dalam riwayat-riwayat hadis Nabi yang sahih. Adalah hadis-hadis sahih. Yang ini tak ada hari raya. Pada hari raya kan orang-orang Habsyah main pedang, pukul-pukul pedang. Lirik qasidah atau syair di zaman Nabi SAW yang sunnah ni, lirik-liriknya menceritakan tentang kejahilan masa lampau, yakni tentang kejahilan zaman jahiliah sahabat-sahabat. Jadi sahabat-sahabat bersyair menceritakan tentang kejahilan mereka pada zaman jahiliah dan hidayat yang Allah beri setelah kedatangan Nabi SAW. Begitu juga melalui syair dan qasidah, sahabat-sahabat gunakan untuk menaikkan semangat perjuangan kaum muslimin. Dengan qasidah. Orang Arab ni, salah satu pedang bagi orang Arab, salah satu pedang dan perisai bagi orang Arab ialah syair. Tuan-tuan dan puan-puan, sahabat-sahabat, salah satu pedang dan perisai bagi orang Islam, orang Arab ialah syair. Jadi baik dalam dakwah atau peperangan serta menjadi manjanik ini lastik membidas serangan psikologi pihak musuh Islam. Jadi sebelum mula perang, tuan-tuan, setengah peperangan sebelum mula perang, maka dihantar seorang sahabat untuk bersyair dan pihak musuh menghantar seorang untuk bersyair. Syair, membacakan syair Arab, maka yang bijak, yang petah bersyair ini, maka dia akan bersyair bagi menghujat lawan dia. Jadi bidasan syair itu seumpama pedang-pedang yang menusuk dan melemahkan psikologi umat Islam. Maksudnya kalau menang bersorak, kalau menang bersorak, kalau yang kalah itu muram. Jadi itu melemahkan semangat. Dan syair-syair Islam tak tertandingkan
maka kalahlah para penyair jahiliyah. Itu syair. Habis. Tanbih ni maksudnya peringatan lah tuan-tuan. Peringatan. Saya masukkan dalam kitab ini peringatan tentang penyalah tafsiran terhadap kehendak Allah dan Rasul. Ramai secara kita tak sedar, saya minta maaf sebut, dan kitab ini kita buat kerana Allah Ta'ala. Kita karang kitab ini untuk umat dengan kasih sayang. Jadi apa saja yang terisi ini setelah dibuat pembacaan, nota-nota fatwa, telah dikaji, telah ditimbang. Dan begitulah, inilah pegangan kami sejak zaman belajar dulu. Yang kita belajar akidah, kita belajar hadis, kita belajar tafsir, kita belajar hadis, kita belajar fiqh. Ya, adapun muzik ini boleh dikatakan hampir sepakat 4 mazhab. Muzik apa bertali dan sebagainya itu, kecuali beberapa diberi pengecualian, memang diharamkan. Muzik ini, hatta loceng itu pun dikatakan seruling daripada seruling syaitan. Nabi SAW sebut dalam beberapa riwayat hadis, salah satunya berbunyi, la tashabul malaikah urfqatan fiha jaras wala kalab. Allah, Nabi bagi tahu malaikat tidak akan bersama dengan rombongan perjalanan yang ada dalam rombongan itu ada loceng dan juga anjing. Maksud ada 2 dalil kat sini. Satu, kalau kita naik kereta balik kampung, katakan pergi ke mana-mana, rupa-rupanya malaikat memang ikut sama dengan kita, akan menyertai kita. Malaikat akan bersahabat dengan kita. Di jalan raya tu malaikat bersahabat dengan kita. Tapi sebabkan ada loceng, ada bunyi loceng, ataupun orang tu bawa anjing, maka kafilah itu, rombongan itu tidak lagi akan disertai oleh malaikat. Dan yang kedua ialah tentang jaras, yakni loceng itu, bunyi loceng tu, bunyi loceng kering, malaikat tak sukai dan malaikat akan tinggalkan kita. Ada beberapa riwayat hadis. Bayangkan loceng, bayangkan itu hanya loceng. Apatah lagi kalau kita berjalan pasang muzik, malaikat memang tak suka muzik. Habis. Lirik-liriknya, qasidah di zaman Nabi, syair-syairnya, ini dah. Jadi kita mengikut jejak langkah Yahudi dan Nasara dengan memanipulasi istilah dan label. Orang Yahudi dan Nasara, khususnya orang Yahudi, dia suka tukar label. Benda-benda haram ni dia suka bagilah satu label yang menampakkan dia harus. Ini memang sifat atau perangai orang Yahudi, seperti arak, seperti babi, maka dia suka tukar label. Sampai hari ini perangai Yahudi ni wujud di kalangan mereka dan dipasarkan ke seluruh dunia, termasuk untuk memperdayakan orang Islam. Ini Yahudi dan Nasara. Tanpa ragu-ragu mereka menghubungkan muzik. Tanpa ragu-ragu para ilmuwan, mereka menghubungkan muzik ini kepada Allah, kepada agama Allah yang hanif, tanpa sekelumit rasa bersalah, rasa tanggungjawab. Jadi biasa dengar tak tentang muzik Islamik. Muzik Islamik. Muzik Islamik, betapa beraninya umat akhir zaman ini, dia tanpa takut pada Allah, dia sebut muzik Islamik. Muzik Islami, betapa berani. Dan dia masukkan nasyid-nasyid rapnya, nasyid-nasyid yang dinyanyikan oleh perempuan dengan mendayu-dayu, memuja-muji keasyikan dan cinta Siti Aisyah kepada Nabi SAW. Sedangkan Sayyidah Aisyah itu ialah bonda kita, ibu kita. Mana ada seorang anak yang dia buat lirik lagu, dinyanyikan, berduet pula dengan lelaki bukan mahram, lagu tentang memuja cinta mak dia dengan bapak dia masa muda. Tak ada adab tu, itu tak ada adab. Jadi bagaimana ada orang dia boleh buat lagu memuji cinta dan menyanyikan cinta Nabi dengan Aisyah dengan nada lirik dengan gaya yang mengasyikkan, mana memuja-muja cinta, itu tak ada adab. Wallahi itu tak ada adab. Wallahi itu tak ada adab. Wallahi itu tak ada adab. Mana datang tu? Tu kan bahaya tu. Jadi dia katakan nasyid. Itu dia katakan nasyid. Lalu dia letak di bawah muzik Islamik. Siapa nak tanggungjawab, tuan-tuan? Adakah benar-benar kita yakin bahawa Nabi suka? Berani tak kita bagi tahu bahawa Nabi suka dengan nasyid? Hati-hati ya. Baik, kita tengok pandangan Imam Syafi'i. Kebanyakan kita adalah bermazhab Syafi'i. Kalau mazhab Imam Abu Hanifah jauh lebih tegas bab muzik ini daripada mazhab Syafi'i. Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala berkata, jadi tuan-tuan, kita dengar bab muzik ni dengan lapang dada.
dengan lapang dada. Kita mendengar hujah. Kita jangan mengisi dulu pandangan tanpa hujah dalam hati kita. Maka kita mesti buat kajian, pembacaan, perbandingan, dan kita mesti melihat dari sudut tasawuf. Dari sudut tasawuf. Kita baca sampai habis bab muzik nanti, kemudian kita buat satu kesimpulan, insya-Allah. Mengaji ni tidak akan dapat ilmu orang yang mustahin wala mustakbirun. Orang yang pemalu tak akan dapat ilmu, dan orang yang sombong tak akan dapat ilmu. Imam Asy-Syafi'i rahimahullah ta'ala berkata, ketika aku meninggalkan Iraq, terdapat satu hiburan yang disebut akan at-taghbir. At-taghbir, tuan-tuan sebut at-taghbir. Terima kasih pada semua yang share. Mohon sahabat-sahabat semua dapat share. Pagi-pagi subuh-subuh ni, ini kuliah subuh-subuh ni, kalau dapat share, semoga rezeki masuk bertalu-talu dalam akaun tuan-tuan, akaun hidup kita. Semoga Allah bagi kesihatan, terjauh dan terhindar dari malapetaka, bencana, musibah berkat share. Dan semoga jari-jari ini, tapak-tapak tangan tuan-tuan menerima banyak keberkatan, insya-Allah. Baik. Kata Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala, ketika aku meninggalkan Iraq, terdapat satu hiburan yang disebut akan at-taghbir. Yang pertama kali memunculkan nyanyian ini adalah kaum zindiq. Tujuannya adalah untuk mengalihkan tawajuh manusia dari Al-Quran. Bayangkan. At-taghbir ni, yang pertama kali memunculkan nyanyian ini adalah kaum zindiq. Orang yang jahat. Orientalis, orang-orang yang jahat. Penjahat-penjahat. Termasuk orang-orang yang, kalau hari ini orang sebahagiannya adalah orang sekular. Tujuannya adalah untuk mengalihkan tawajuh manusia dari Al-Quran. Dia nak alihkan manusia daripada agama, maka diwujudkan muzik. Jadi umat ini layanlah muzik. Jadi at-taghbir ni tuan-tuan, ghabbara yughabbir, taghbira. Saya cari, saya buat rujukan banyak ya. Saya buat rujukan lebih daripada 5, 6 saya rasa. Saya tak temui apa yang sesuai, kecuali satu pandangan yang saya yakin ia benar dan tepat. Dalam kamus pun, dalam kamus besar pun saya tak jumpa. Melainkan saya kena buka balik hadis-hadis dan juga syarah. Saya kena semak di sana, dan akhirnya saya temui tentang apa makna sebenar at-taghbir. Sebab kita bukan orang Arab, kita orang Melayu. At-taghbir. Jadi at-taghbir ni saya ada buat satu nota kaki di bawah ni. Lagu yang dinyanyikan sambil para hadirin memukul stik kayu. Sambil memukul, ada satu stik kayu, ini besi, satu stik kayu kepada tali. Dia akan pukul kepada tali, atau batu, mengikut karakteristik lagu dan lenggok suara si penyanyi. Maka dia membuat irama, dia membuat rentak menggunakan tali dan juga batu. Bagi saya, dia seumpama orang-orang yang memain permainan alat namanya apa, bonang. Yang tu, yang ketuk-ketuk besi tu berbunyi. Kalau kayu guna tali, kombinasi kayu dengan tali, bagi saya dia macam ghazal, dia macam apa, gambus ya, nama gambus, ataupun dengan apa nama, biola. Cuma dia tak ketuk lah, digesek kan, digesek kan. Jadi itu termasuk digesek pada tali ataupun diketuk pada tali. Ya, memang tali ini kalau diketuk pun dia akan keluarkan getaran, vibrate, dan mengeluarkan bunyi. Ini pun satu kejuruteraan lah orang yang mencipta ni, dia adalah jurutera bunyi. Tinggi dia punya tajam pengamatan dia. Okey, itu kata Imam Syafi'i bahawa tujuan orang kaum zindik ini cipta nyanyian guna kayu, tali, batu, besi ke, adalah untuk alihkan tawajuh manusia dari Quran. Ya, barang siapa sahabat-sahabat menaruh hatinya kepada lagu, ini penting. Ini satu lagi pertimbangan, ini satu lagi logika, benda yang boleh benda yang makul, yang masuk akal, benda yang diterima, dan benda yang bagi saya adalah sahih. Dia selaras dengan maqasid larangan, selaras dengan maksud larangan dan tegahan muzik. Ya, tengok ya. Barang siapa menaruh hatinya kepada lagu, siapa yang dah jatuh hati kepada lagu, dia dah taruh hati kepada lagu, dia dah syok kat lagu, nescaya Al-Quran tidak lagi menjadi kelazatan jiwanya. Betul ke tak betul tuan-tuan? Kalau tak setuju bab muzik ini,
Banyak lagi, ada lagi, tak habis lagi bincang. Setuju ke tak setuju? Kita setuju dulu tang situ. Kalau tak setuju tang situ, tak boleh buat apa. Dia kena angkat kaki. Kalau orang yang jatuh hati, okey, kalau kita dah jatuh hati kepada si fulanah, kalau kita jatuh hati, kalau seorang perempuan dia jatuh hati pada seorang lelaki, jadi seluruh cinta, tawajuh dan tumpuan diberi kepada orang lelaki. Tapi kalau dia jatuh hati pada orang yang kedua, ketiga, manakah mungkin dia mencintai seorang sepenuh hati? Cinta jauf ini, jaufun wahid fi jaufin wahid. Dalam dada manusia ada sekeping hati, dia hanya ada cinta seorang. Cinta seorang. Orang lelaki pun sama, yang poligami dia boleh kahwin sampai 4. Cinta dibahagi 4. Sayang dibahagi 4. Sayang boleh, dia boleh sayang 4-4, tapi berkongsilah, berkongsi kasih sayang. Akan ada kekurangan. Dia tak boleh nak seperti memberi kasih sayang kepada seorang saja, satu-satu benda. Jadi siapa yang dah cinta, jatuh cinta kepada lagu, suka pada lagu, asyik kepada lagu, macam mana dia nak asyik lagi pada Quran? Maka Allah Ta'ala akan tarik kelazatan Al-Quran dari jiwa dia. Faham tuan-tuan ya? Rajab Sya'ban, Masya Allah. Tuan Guru cakap, ni ada sahabat kita, Tuan Guru cakap nyanyian menanam sifat munafik dalam hati. Orang yang suka menyanyi munafiknya berat. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Semoga kita diselamatkan oleh Allah. 2-3 hari duduk fikir kenapa tak boleh, dah dapat jawapan. Wallah, siapa yang mengaji bila tahfiz, siapa yang mengaji tahfiz, wallah, siapa yang mengaji hafiz, jadi hafiz Quran bila tahfiz, dia kalau dia suka nyanyian, Quran dia tak lekat. Dia suka tengok TV, Quran dia tak lekat. Susah nak lekat dan senang sangat hilang. Ini pengalaman saya. Kami dalam bidang tahfiz ni hampir alhamdulillah 30 tahun. 30 tahun dalam bidang tahfiz. Umur 13 dah start mengaji tahfiz. Kalau balik rumah cuti tengok muzik, tengok TV, balik Quran memang sangat-sangat kacau. Hafalan sangat-sangat kacau. Dulu kami ada seorang pelajar. Ini cerita yang tuan-tuan, cerita. Seorang pelajar. Dia cuti hari raya. Bila balik, cuti hari raya dalam 2 minggu. Bila balik, seminggu tu dia hafal tak ingat. Guru pun pelik. Guru kelas report dekat saya, adu kat saya, kenapa dia ni macam ni. Dia macam pelik. Dia hafal tak ingat. Dia ulang tak ingat. Tak fokus. Dia usaha tapi tak ingat. Wallah, guru panggil. Ustaz panggil dia, tanya, sebenarnya kamu cuti kamu buat apa? Sebenarnya cuti buat apa tuan-tuan? Dia tanya kepada anak. Contoh dengar ya. Dengar ni bukan untuk belajar tahfiz saja. Mohon share kan. Sahabat-sahabat, dengan kasih sayang, insya-Allah kerana Allah lillahi ta'ala, tuan-tuan boleh share kan. Dalam 2-3 second, tekan button share. Sebab benda-benda macam ni penting untuk umat. Siapa lagi nak bagi nasihat untuk umat? Siapa lagi yang nak bagi nasihat untuk umat? Share kan tuan-tuan, insya-Allah. Rezeki akan masuk menderu-deru untuk tuan-tuan, insya-Allah. Best. Insya-Allah sama-sama share. Kalau share sampai 30, saya cerita pasal anak murid saya. Saya tangguh dulu. Ada syarat Ustaz nak cerita cerita. Sebab sayang cerita macam ni patut sampai kepada umat. Ini penyelesaian masalah ibu bapa atas masalah anak-anak. Boleh share tuan-tuan. 23. Lagi 7 share saya cerita pasal pelajar ni. Bukan aib ya. Tapi ini hakikat yang berlaku kepada pelajar kami. Yes. 26. 27 share. Alhamdulillah. 29. Subhanallah. Jazakumullah khairan katsira. Ya Allah, siapa yang cukupkan sharing dan up lagi share tu, ya Allah, tambah rezeki banyak-banyak. Kayakan mereka semua ya Allah. Amin. Selamatkan daripada musibah. Apa benda pun kecelakaan ya Allah, selamatkan mereka ya Allah. Okey. Jadi apa berlaku? Jadi guru kelas, guru tahfiz kami panggil anak murid. Guru kelas dia penyayang. Tanya. Ini nak cakap pelan-pelan sebab ada orang juga kat sini. Jadi bila dia tanya dia pun mengaku apa dia buat. Dia mengaku masa balik rumah dia ada tengok video-video yang tak sepatutnya, video-video tak senonoh. Pelik ustaz, kamu mana ada handset? Madrasah tak benarkan ada handset. Mana datang handset? Rupanya dia guna handset ayah dia, guna handset bapa dia. Pandai dia padam browser browser history kan, sejarah pencarian tu. Pandai dia padam. Masya Allah. Itu anak tahfiz tuan-tuan. Itu anak-anak yang kami jaga daripada kecil tu. Bagi makan, tidur, jaga dengan adab tidur, bangun, solat tahajud.
Bila dah remaja, dia ada keinginan biasalah. Jadi dia tengok. Jadi bila dia tengok benda-benda tak elok macam tu, bila dia balik madrasah Quran dia kacau, tak ingat, hafal tak ingat. Jadi ustaz suruh buat apa? Taubat. Taubatlah nak. Taubatlah. Dia pun sembahyang taubat, minta ampun pada Allah apa semua. Alhamdulillah, selepas itu Quran dia datang balik. Tuan-tuan, Quran dia datang balik. Itu anak-anak yang bersih hati tu, tuan-tuan. Dia terjerat waktu cuti, dia tengok benda tak elok. So dia hafal Quran. Hatinya pastilah bersih, hafal Quran, jiwanya kan teratur. Bayangkanlah orang yang tak hafal Quran, tengok benda-benda macam tu, macam mana lagi kotor hati dia. So kalau orang yang hafal Quran dia buat macam tu, Allah sekat Quran dia. So jadi tanda, jadi isyarat dia kena taubat. Tapi orang yang tak hafal Quran, orang yang tak belajar bidang agama, dia buat benda-benda macam tu, apa isyarat yang dia nak terima supaya dia taubat? Jadi itulah cerita dia, tuan-tuan. Cerita dia bahaya, dahsyat dia. Jadi kesan dia sangat-sangat dirasai oleh orang yang duduk di alam Quran. Kalau orang tak duduk dalam Quran, dia jadi lali, buat lagi. Allahu Akbar. Itu kisah dia. Jadi saya pelankan suara sebab ada orang. Okey, balik. Ya, barang siapa yang menaruh hati kepada lagu nescaya Al-Quran tidak lagi menjadi kelazatan jiwanya. Percayalah, sambil kalau naik kereta tu, tukar kepada dengar ceramah ataupun bacaan Quran. Semua lazat bacaan Quran, lazat. Lagu yang paling sedap tidak dapat menandingi satu dengung Al-Quran. Lagu yang paling sedap, lagu zindiq, tidak dapat menyamai satu dengung pun bacaan Al-Quran. Okey, kita tengok kata Hujjatul Islam Imam Al-Ghazali rahimahullahu taala, man lam yuharrikhu ar-rabi' wa azharuhu wal 'udu wa awtaruhu fa huwa fasidul mizaj laysa lahu 'ilaj. Orang yang sanubarinya tidak tergerak oleh hadirnya musim bunga. Orang yang sanubarinya, ini kata Imam Ghazali ya, tapi setengah saya letak kata Imam Ghazali ni sebab ada ilmuwan yang tersilap ya mentafsirkan pandangan Imam Ghazali. Orang yang sanubarinya tidak tergerak oleh hadirnya musim bunga dengan segala puspitanya serta kecapi dan petikan talinya, maka sebenarnya dia seorang yang sedang mengalami gangguan jiwa atau kemurungan yang sulit diubati. Ada dua perkara, tuan-tuan, sahabat-sahabat. Apa dia? Orang yang sanubarinya tidak tergerak oleh hadirnya musim bunga. Ini cerita tentang kesihatan mental. Tapi orang salah faham ni kata-kata Imam Ghazali ni. Orang yang sanubari tidak tergerak oleh hadirnya musim bunga. Maksudnya bila datang musim, dia ni macam lihat musim bunga, keindahan, kecantikan musim bunga, hati dia tak tergerak. Dia macam tengok tembok, macam tengok langit kosong macam tu. Maksudnya orang ni ada masalah depression atau dia ada masalah mental. Dengan segala bunga-bungaan musim bunga, dia tak ada terkesan apa pun, biasa je, relax je. Maksudnya dia ni ada masalah ni, kacau jiwa ni. Ataupun hatinya, sanubarinya tidak terkesan dengan kecapi dan petikan talinya, dengan muzik dan dengan permainannya. Kecapi bertali lah, gitar ke, ghazal ke, biola ke, yang dipetik lagunya dimainkan. Hati dia dengar tu macam tak ada apa. Dia dengar macam angin kosong je kan. Maksudnya dia pun ada masalah juga ni jiwa. Sebab lazimnya manusia ni lumrahnya, fitrahnya suka kepada bunyi-bunyian. Sebab itu kita suka dengar deruan air, kita suka dengar kicauan burung-burung, kita suka dengar dedaunan pohon yang saling bertamparan diterpa angin. Kita suka dengar alam, bunyi alam. Kadang-kadang kita duduk waktu petang kan di tepi jendela melihat hujan. Bunyi hujan itu pun satu memanggil-manggil nostalgia, satu keindahan. Itu jiwa yang sihat. Kalau tak ada perasaan macam itu, maksudnya seorang tadi mengalami gangguan jiwa atau kemurungan yang sulit diubati. Itu kata-kata Imam Al-Ghazali. Baik, dengan itu kami komen sikitlah. Kami pernah membaca komentar. Ada orang dia bagi komentar. Dia buat ulasan tentang ini kata-kata Imam Ghazali ni. Ya. Dia kata, dia tafsirkan kata-kata Imam Ghazali di atas sebagai satu bentuk apresiasi, satu penghargaan. Imam Ghazali kata, tengok
Imam Ghazali menghargai muzik. Tengok dia kata. Sedangkan Imam Ghazali, Al-Ghazali bukan bermaksud demikian. Imam Ghazali bukan nak cerita pasal muzik, dia nak cerita pasal kesihatan jiwa. Dia nak cerita pasal kesejahteraan jiwa. Dia nak cerita pasal memang lumrah fitrah manusia suka. Memang naluri manusia yang sihat, diri manusia jiwa yang sihat, dia suka musim bunga dan dia suka dengar bunyi-bunyian. Hatta kecapi pun kalau yang dipetik talinya sedap, indah. Sedap, indah itu pasti disukai. Cuma kita sebagai kita orang beriman, kita ada tembok, kita ada pagar dia, ada had dia. Jadi bukanlah kata-kata Imam Ghazali ini memuji atau memberi penghormatan kepada muzik, bukan. Sedangkan Hujjatul Islam sendiri di dalam satu karyanya menegaskan bahawa perbuatan menyimpan gitar atau tali, menyimpan kecapi. Ini Imam Ghazali kata apa? Menyimpan kecapi atau gitar adalah satu bentuk kemungkaran. Simpan gitar itu mungkar. Dan memetik talinya bermain dengan gitar adalah satu bentuk kemaksiatan. Jadi macam mana kontra ni Imam Ghazali kata? Jadi tentulah tafsiran orang yang mengatakan Imam Ghazali sebut orang yang sanubarinya tidak tergerak oleh hadirnya musim bunga dan segala puspita ni maksud bunga, serta kecapi dan petikan talinya, maka sebenarnya seseorang yang sedang mengalami gangguan jiwa. Janganlah kata orang yang tak suka muzik ini mental. Kita tak suka muzik kerana nas, berdasar nas Al-Quran dan hadis. Ada panjang lagi ni nak bincang ni, panjang lagi ke belakang, kita tak boleh buat conclusion. Jadi ini bukan memberi penghormatan pada muzik, tetapi menyatakan tentang kesejahteraan jiwa, salimus sadar, salimun nafs manusia tadi. Okey. Sememangnya diakui. Okey. Kita tengok ya. Sememangnya diakui bahawa muzik amat manis dan lazat pada jiwa yang kosong. Lazat pada jiwa yang kosong. Memanglah. Oleh kerana itu tembok hukum didirikan. Tembok hukum didirikan supaya ia tidak menjebak jiwa muslim ke lembah kelalaian dan maksiat. Siapa yang suka muzik, nak study, nak exam, buat study exam, dia dengar muzik, dengar nasyid, maka dia ditipu oleh syaitan. Kalau gitar 4 mazhab kata haram. Gitar 4 mazhab kata haram. Ya. Adalah beberapa ulama yang kata gitar tu boleh. Tetapi gitar tu 4 mazhab kata haram. Yang bertali ala autar itu haram. Jangan, kita tak boleh nak alih kontemporari ke apa, jangan alih. Tak dibenarkan. Ya. Tapi kita kata ikut salaf. Ulama-ulama salaf, kita kata ikut Quran hadis. Nah, itu Quran hadis. Dalilnya ulama-ulama tuan-tuan cari je tentang hukum gitar. Baca nota-nota fatwa. Ya, jangan fatwa tu dilahirkan sebab meraihkan kelemahan iman kita akhir zaman. Jadi kita melonggarkan fatwa, melonggarkan hukum kerana mengambil hati orang-orang yang lemah dan semakin lemah. Kerana peredaran zaman manusia, kita melonggarkan agama semata-mata nak raih hati orang-orang yang dah memang lemah dan akan melemahkan lagi orang Islam yang lain. Habis. Jadi siapa yang suka muzik, memang dia akan jadi kurang suka pada Quran. Orang yang bagi masa untuk muzik, pasti dia akan kurang bagi masa dengan Quran. Percayalah. Oleh itu, tembok hukum didirikan supaya ia tidak menjebak jiwa muslim ke lembah kelalaian dan maksiat. Tidak ada sesuatu apa pun yang dapat menandingi kemerduan dan keindahan bacaan Al-Quran. Jadi sikit lagi tuan-tuan. Lihatlah kerosakan yang terjadi di persada dunia nasyid, yang didakwa kononnya selari dengan tuntutan Al-Quran dan hadis. Banyak hakikat ni hakikat. Namun pada hakikatnya ia hanya mengumpul para pemuja wajah dan suara, irama dan melodi. Dia mengumpulkan pemuja-pemuja wajah dan suara, irama dan melodi. Manakala mesej-mesej Islamik yang cuba diselitkan terdampar mati. Tengok lagu yang memuja cinta Siti Aisyah kepada Nabi. Nasyid itu dikategorikan sebagai nasyid, berduet lelaki perempuan bukan mahram. Itu macam mana tuan-tuan kita nak judge? Dia orang dah tak tengok mesej-mesej tu. Orang tengok lagu dia, rentak dia, suara dia, lunak suara dia, jadi fitnah yang paling besar pada kita. Ya. Jarang sekali ada lagu nasyid yang mampu membuat iman kita bertambah. Ada bukan tak ada. Tengok nasyid-nasyid Palestin jihad tu.
bergetar jiwa kita kan, atau mampu mengocak kolam air mata. Bukan semua ya. Bukan semua. Jarang sekali ada nasyid yang mampu membuat iman bertambah. Tuan-tuan dengar nasyid, bertambah iman, mengalir air mata, sujud, taubat kepada Allah. Ada. Bila Israel datang memanggil, sekujur tubuh di pembaringan. Bukan sedikit muda-mudi. Tengok baru-baru ni ada satu lagu Maher Zain dengan apa nama tu, J Haris apa tu. Tengok di Madinah tu apa berlaku di Madinah tu. Kumpul perempuan-perempuan bergambar dengan dia di depan makam Rasulullah, di depan masjid di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam ada di sana. Mana adab dia? Tak ada adab. Wallahi tak ada adab. Wallahi tak ada adab. Wallahi tak ada adab. Bersiul dan menjerit. Ini benda realiti dan memang berlaku. Tak boleh dinafikan. Orang memuja, ya kan, penyanyi-penyanyi idola mereka. Ada yang sampai bersiul, menjerit dan sebagainya. Ada juga majlis salawatan yang berlumuran mungkar dan maksiat. Ramai yang berdebat tentang hukum berzikir sambil menari atau menggerakkan tubuh. Namun mereka terlupa untuk membangkitkan persoalan berzikir atau berdoa dengan muzik. Ini tuan-tuan perhati tengok dalam radio. Radio IKIM. Radio Nasyid, Zayan ke apa ke. Sebut teruslah. Ada apa hukumnya nak tanya? Baca Al-Quran sambil dengan guna latar belakang muzik. Hukumnya apa? Apa hukum baca Quran dengan muzik? Siapa boleh beritahu? Baca Quran dengan muzik. Ada nasyid di tanah air kita, ada nasyid yang memetik ayat Quran dan guna muzik. Wallahi ada, saya bersumpah. Dan saya dengar. Baca ayat Quran, petikan ayat Quran dan diiringi dengan lagu latar belakang muzik. Ada. Dan doa-doa daripada sunnah, daripada hadis diiringi dengan muzik. Itu jauh lebih dahsyat daripada zikir menari. Faham yang tu. Faham yang tu. Bagaimana pula hukum wanita mempersembahkan nyanyian untuk menghiburkan lelaki ajnabi atau suami orang? Nyanyi untuk lelaki orang. Nyanyi untuk lelaki bukan mahram, nyanyi untuk suami-suami orang. Antara tanda-tanda akhir zaman dan hampirnya kiamat ialah ramainya penyanyi, kata Nabi, dan penghibur wanita serta meriahnya alat-alat muzik. Ini sabda Nabi. Bayangkan tuan-tuan, nak lawan macam mana sabda Nabi ni. Nabi kata antara tanda-tanda akhir zaman hampir kiamat, ramainya penyanyi dan penghibur wanita serta meriahnya alat muzik. Ni Nabi kata alat muzik. Nabi sendiri kata tanda kiamat, tanda akhir zaman, hampirnya kiamat, banyaknya alat-alat muzik. Nabi sebut alat-alat muzik. Ada berpuluh, ada beratus hadis tentang muzik, tentang alat-alat muzik. Nabi kata sedangkan loceng itu pun menyebabkan malaikat tak bersama dengan kita. Ada bunyi loceng depan rumah tu, dia ada gantung besi-besi, bila angin tiup berbunyi. Berbunyi. Atau flute, bila angin tiup berbunyi. Seruling, serunai, itu semua daripada seruling-seruling alat-alat syaitan. Seorang sahabat bertanya, wahai Rasulullah, bilakah turunnya bala dan hari kiamat? Tuan-tuan tengok hadis, jangan tengok cakap saya. Tengok hadis. Bilakah turunnya bala dan hari kiamat akan terjadi? Baginda SAW menjawab, apabila penyanyi wanita dan alat-alat muzik sudah bermunculan. Cintailah isteri dan anak-anakmu dengan sepenuh jiwa. Ajarlah mereka dengan ajaran Islam yang sebenar. Wasiatkan dengan sifat malu yang menjadi baju zirah, baju besi terbaik menghadapi dugaan akhir zaman. Baik tuan-tuan dan perempuan, sahabat-sahabat yang dikasihi oleh Allah, ada saya nak sambung lagi, tapi tuan-tuan tunggu besok. Ada satu helai lagi. Di sini conclusion. Di sini ada kesimpulan. Kemungkinan tuan-tuan akan ada pertanyaan. Ada pertanyaan, betul ke muzik ini haram? Betul ke diharamkan begitu gini? Kalau gitar tu memang besok kita akan bincang. Dan besok kita akan bawa ayat Quran dan nas tentang pemesongan syaitan dan manusia-manusia yang mengikut langkah syaitan memesongkan kita daripada Al-Quran. InsyaAllah besok ada satu helai lagi. Jadi saya tak sempat hari ni. InsyaAllah kita jumpa besok. Jangan kita buat kesimpulan dulu. Bagi orang yang ada pertanyaan, mungkin dia tak boleh buat kesimpulan. Tapi bagi kita yang ada iman, sehelai tadi pun dah cukup untuk buat kesimpulan. Bagaimana dengan satu-satu hadis dalam buku yang sedang dibaca ini? Buku ni Alhamdulillah Pak Tin. Buku ni Alhamdulillah saya karang sendiri, Ahmad Fidah Ma'ali. Dan saya memang pelajar bidang hadis. Kitab hadis yang kami belajar secara bersanad ada beberapa buah pondama dan hadis-hadis, dan kita tahu metodologi, dan itulah pesanan guru kita. Dan kita melihat, memandang juga keperluan masyarakat hari ini, keperluan umat hari ini.
Jadi oleh itu kita punya pemilihan hadis adalah sahih belaka, ada hadis hasan, ada ya, sahih li ghairi dan hasan. Hadis-hadis sahih li ghairi dan hasan. Dan kita ikut penulis Al-Quran ini dengan ittiba' Quran dan sunnah, mengikut tertib Quran dan sunnah. Baca Quran dulu, kemudian hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan semua perenggan-perenggan ini kita tulis dengan cermat dan kita perhatikan nota-nota. Dan tafsir Al-Quran kita tafsirkan Al-Quran kita tafsir, tambah lagi tafsiran supaya jelas bagi terjemahan yang kurang jelas. Insya-Allah, thumma insya-Allah. Jadi kita punya metod kita dalam penulisan kitab kita, apa saja perenggan walaupun ia ulasan, maka berdasarkan hadis-hadis yang muktabar. Dan bagi hadis-hadis yang dhaif, ijma' ulama bagi hadis-hadis dhaif diguna pakai untuk motivasi, bagi inspirasi, bagi semangat, targhib dan tarhib. Dan dia tak boleh buat hukum, melainkan hadis-hadis dhaif itu serumpun, dia boleh ditingkatkan dengan syawahid yang ada dari sudut mutaba'at dia. Mutaba'at hadis, maka hadis boleh meningkat jadi hasan, hadis hasan li ghairihi. Hadis hasan boleh jadi sahih li ghairihi. Jadi terima kasih pada yang bertanya. InsyaAllah besok kita jumpa waktu yang sama untuk habiskan perbincangan tentang muzik kita. Untuk habiskan, kita buat kesimpulan selepas besok, insya-Allah. Jumpa besok, insya-Allah. Subhanallah wa bihamdi, subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta wa nastaghfiruka wa natubu ilaik. Sama-sama Pak Din, sama-sama sahabat-sahabat semua yang share, panjang umur, sihat badan. Jumpa esok pagi ya. Kita pun semua kelang kabut nak hantar anak sekolah dan sebagainya. Tapi saya bagi komit juga masa saya, sebab bagi saya amanah lah, sebab saya dah janji 7 pagi kita ada live. Sama-sama tuan, sama-sama. Jazakumullah. Nanti saya tengok balik komen-komen. Tak sempat. Okey. Jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini dah dewan masjid. Tadi saya guna dewan masjid. Jadi saya kena beransur lah sebab jemaah dah datang. Waalaikumsalam. Terima kasih semua. Berkat tuan-tuan, berkat hidup tuan-tuan, jaga anak-anak kita semua insya-Allah. Amin, amin, amin. Waalaikumsalam warahmatullahi.